Assalamualaikum. Hai. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam perkenalan kepada juri-juri yang bijak bestari. Hadirin sekalian, bertemu lagi kita di pentas bercerita ini. Jauh di mata, dekat di hati. Cerita rakyat daripada saya boleh memberi pengajaran dan hiburan kepada yang mendengarnya. Nak tahu cerita saya? Nak tahu? Nak tahu? Kalau nak tahu, mari dengan cerita saya dahulu. Kisah ini sudah lama berlalu. Si bongkok yang lupa diri. Inilah tajuk cerita saya. Di pinggir sebuah kampung, tinggal si bongkok bersama ibunya. Pulai nama kampung mereka. Rumah mereka usang dan buruk. Si bongkok dilahirkan cacat. Rupanya yang huduh dan badannya yang bongkok. Namun si ibu tetap bersyukur dengan keadaan anaknya. Si ibu sentiasa berdoa agar anaknya gembira dan berjaya dalam kehidupannya. Si bongkok sayang akan ibunya. Pada satu petang, si bongkok sedang berjalan-jalan sendirian. Tiba-tiba, mak derus dan rakan-rakannya datang berjumpa si bongkok. Mereka tanpa segan-segan telah mencaci, menghina dan memukul si bongkok. Orang-orang kampung hanya mampu memandang dan tidak berani membantu si bongkok. Ini kerana mereka merupakan samsing di kampung itu. Si bongkok berasa amat sedih. Andai kata rupa parasnya berubah, dia ingin menjadi seperti orang lain. Dia akan membalas dendam pada mak derus dan rakan-rakannya itu. Pada suatu malam, si bongkok mengenang akan nasibnya itu. Tiba-tiba seorang lelaki tua dan berpakaian putih berjumpa dengannya. Si lelaki tua itu bertanya, "Adakah kamu ingin menjadi rupa paras seperti orang lain?" Dia berkatakan, "Ya, dia ingin menjadi seperti orang lain." Dia berasa ada benda yang berubah di badannya itu dan dia bingkas ke cermin dan melihat rupa parasnya itu tidak seperti dulu lagi. Dia sudah berubah menjadi tampan dan sempurna seperti orang lain. Pada keesokan paginya, dia berjalan mengelilingi kampungnya dan orang-orang kampung kagum melihatnya itu. Setelah sekian lama, dia menjadi sombong dan bangga diri dan dia teringat apa mak derus lakukan kepadanya itu dan dia dan kawan-kawannya pergi berjumpa mak derus dan mencaci, menghina mak derus dan sehinggalah mak derus terus keluar dari kampung itu. Tiba-tiba awan berubah menjadi gelap, ribut kuat yang mendentum dan si bongkok mencari tempat teduh tapi tidak sempat dan dia secara tiba-tiba pingsan dan setelah dia bangun daripada pingsannya itu, dia sedar rupanya sudah jadi bongkok seperti dulu. Kawan-kawan, ingatlah kita jangan memungkiri janji dan janganlah menjadi sifat bangga diri dan sombong. Sekian daripada saya. Terima kasih.